surat banyak marah lah. Dek, ini kaki tak boleh pakai Ajab. Ini tukar baru ah. Baru ah. Tukar baru ah. Ini saya cakap enjin pun tukar baru. Ha? Tengok. Ini turbo ah paling laju punya. Ini turbo ah. Welding Ajab. Angkat welding mesin, kasih welding balik ini turbo, kasih dia pakai balik. Ni boleh pakai balik ni Ajab ni turbo. Tengok ada welding ah, kasih welding balik. Pakai kita punya rod ah, itu kuat punya rod, kasih welding balik. Tak ada masalah ni. Boleh pakai 100 tahun boleh pakai. Okey, projek kita hari ni, kita nak apa kita kata ni, nak tukar ni lah. Ini sudah tak boleh pakai lah. Model lama, sudah pattern lama. Mana ada pattern lama kita pakai ni. Apa Ajab? Boleh Ajab, boleh pakai lagi, Dek. Dek, boleh pakai lagi. Belum keluar kan? Sudah keluar ke belum? Boleh pakai. Sebab mesin ni dia gunakan intercooler supercharged turbo daripada Jepun. Dia punya laju dia tak boleh tahan. So dia ada crack sikit-sikit lah. Nanti kita akan welding balik crack ni, jangan risau. Kita akan welding balik. Okay, Acap tengah membuat kerja-kerja pemotongan signal. Tu. Jangan cakap panas, faham? Kadang-kadang ada betul ke Acap ni? Ada betul lah? Betul lah, okay, very good. Acap sudah buat banyak lurus, nampak? Ada lurus tak? Okay, tengok. Semua sudah buat baru banyak cantik. So Acap tadi goreng dekat sana. Ya Acap, ada lurus ke tak ada? Boleh tahan ke tak boleh 100 tahun? Bagus lah Acap. Bos. Ajab. Kerja sudah siap kah? Sudah siap, bos. Jangan zoom dia. Zoom dekat bawah sana tengok. Tunjuk dia punya kerja berapa cantik dia kerja. Tengok. Ada nampak? Sudah siap ke Ajab? Sudah. Okey. So kalau anda berminat dengan servis elektromagnet, excavator dan sebagainya, electrical dan sebagainya, boleh PM saya lah. Okey. Tapi make sure ada apa Ajab? Ada duit. Ada duit. Kalau tak ada duit, Jangan panggil. jangan telefon, jangan panggil, jangan tengok saya video. Skip saja terus. Betul Ajab? Betul. Cukup.